Dia sekolah menengah tapi dia sekolah petang lah. Safa Si Zafar. So kita orang adik-beradik ni masa tu sekolah tu cuti ke ataupun kita sekolah pagi masa tu dah tak ingat dah. Kita orang main kat depan rumah. So macam mana tah. Amin dia memang suka mainkan kayu. Amin. So dia ambil kayu tu dia ketuk kepala Adam. Udah ketuk kepala. Tu yang dia kena kejar. So arwah bapa buka tingkap, dia tanya, kenapa Adam? Tu Adam tak cakap banyak, tunjuk je. Menangis lah. Tunjuk Dia sebenarnya bukan menangis betul pun. Saja nak tengok dia kena pukul. Memang teruk ke kena pukul? Teruk. Dia nak datang tu, Amin tu. Habis sekolah, kan? Adam sempat kerja 7E. Ya. So macam mana tu? Best.